Alhamdulillah. Dapat 2 ekor. Okey geng, selamat datang ke Lexis Port Dickson. Okey geng, jom ke Lexis PD. Suka ya? Jom kita mancing. Bawa barang banyak pakai troli. Geng, hari ni kita ke Lexis PD. Kita ambil yang private, jadi tak ada bagi. Kita tak boleh naik pendalan ni. Kita tengok bilik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk terus toilet, ni jamban. Itu boleh mandi-manda. Yang bawah ni boleh berangan. Ni ada dia punya sinki, cermin, hair dryer ada. Masuk ke ruang bilik. Assalamualaikum. Ini ruang bilik dia. Ini diulak tak silap aku bilik ni. Ni ada almari. Ada almari. Sana nampak laut. Yang ini peti ais ada. Peti ais ada. Tadi pun ada. Tak barang. Sini boleh gantung baju. Ini ada sereka pun ada. Gantung baju ada, sereka ada. Aircon kau. Tak cukup sejuk lagi. Jom kita keluar. Buka ni. Jom kita keluar. Kat situ ada daybed. Sini ruang tidur Lexis. Yang ini dia ruang memancing. Wah. Ini dia geng. Kita ambil sea view ni bahagian sea view paling hujung sekali. Sebelah sana, sebelah tu Grand Lexis, kita punya Lexis. Nampak air. Air pun dah memanggil. Kejap lagi air jalan pasang. Berdekatan dengan pulau. Kita mancing sekejap lagi. Jom. Luar ni pun ada pipe. Jadi senang nak cuci-cuci ke apa kan. Tinggal cuci kat luar je. Okey geng. Aku ambil bilik yang hujung sekali. Sea view. Jenuh nak jalan. Bilik private tak ada perkhidmatan bagi korang kena jalan Sampai bilik. Barang tertinggal pula. Barang pancing tertinggal. Aduh. Jenuh nak jalan. Ni kawasan dia. Korang boleh mancing lah kat mana-mana. Ni bilik. Mancing. Tidur, mancing. Tidur, mancing, makan. Tidur, mancing, makan. Geng, ikan pertama geng dekat Lexis. Ikan bolos. Boleh buat umpan ni. Sekejap lagi kita set up umpan untuk ikan besar pula. Okey geng, kat sini korang boleh sama-sama mancing santai-santai kat sini kan. Tengok pemandangan. Sebelah sana ada pipeline. Sana ada pulau. Belah sana boleh tengok sunset. Sunset pula apa? Sunset. Belah ni boleh tengok sunset. Sambil kita mancing ni, ketuk-ketuk dia tadi, dapat bolos seekor. Ni air dah nak tenang ni. Sekejap lagi kita tengok hasil untuk air jalan surut macam mana. Lagi 2-3 jam air jalan surut, kita tengok ada hasil kita ada hasil. Semoga ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Alhamdulillah. Dapat 2 ekor. Dia dah lama ni melekat ni rasa. Tengok. Gerik. 2 ekor. Ikan gerut ni. Gerut ke? Gerut. Jom kita balik lagi. Bismillah. Sampai lagi geng. Pusat 9 karang. Baik-baik kalau dapat ikan ni. Dia punya sengat tu lagi bisa daripada ikan 9 biasa dah. Pakai. Geng, ini suasana malam dekat Lexis Port Dickson. Jom kita pusing. Sementara kita nak membeli. Kita mengorder makanan je. Malas nak keluar. Nak jalan pun jauh geng. Inilah sekitar pemandangan. Sana kalau yang korang tidur bilik atas, tinggi sana. Okey. Belah-belah sini pun korang boleh mancing kat ni. Pot baik ni. Tapi banyak ketam Kalau korang ke sini bawa bento. Bawa malam memang semat geng Lexis. Sebelah sana Grand Lexis. Mantap. Okey geng, ini suasana pagi.
8 lebih ni. Wah, kita boleh tengok sana sambil-sambil mancing ni. Katuk-katuk kecil je yang ada, belum ada yang besar lagi untuk pagi ni. Semalam kita dapat dalam 5 ekor lah. 2 jerut, 1 usat, 1 bolos dan 1 ketam. Ni kita tengah merangkap ketam lagi, tak tahu ada hasil tak ni. Sekarang air agak bergelora. Tadi malam nak mancing tak boleh angin kuat sangat, jadi kita tak mancing. Santai-santai je.